Okey, sekarang kita orang dah sampai ke warung Capati Alur Gajah King. Tu dia. Dia dekat simpangan Pangkalan ni Ni simpang dia. Okey, sekarang saya berada di Atong Kitchen King Capati di Pangkalan Alur Gajah. Kita order teh tarik dan kopi O. Lepas tu saya order Capati King. Capati King, dia punya kuah dia apa? Kambing. Lagi? Lepas tu kita orang order martabak dan juga nasi lemak. Kita nak try lah kan. Kalau okey, recommended lah untuk datang kat sini. Cuma dekat sini itulah hari ni tak tahulah, mungkin hari-hari lain pun agak bising sebab ada busking dekat kedai sebelah tu. Dia kuat sangat. Ini nasi lemak. Kita orang order yang telur mata kebab saja. Jom kita try. Okay, tengok colour dia punya sambal memang sedap ni. Okay. Sedap ke tak? Okay, nasi dia lembut, memang sedap. Tapi sambal yang masam sikit. Tapi boleh lah. Keseluruhan saya rating 6/10. Okay, sekarang isi saya pula rasa dan dia akan bagi rating. Sekali. Cuba kali kedua. Okey, macam mana? Sambal masam. Sambal Melaka. Nasi dia sedap. Sambal. Nasi dia memang sedap, lembut, telur biasalah kan. Sambal tu lah. Dia pedas okey, cuma dia punya rasa tu masam sikit lah. Dia boleh makan ni. Saya boleh terima lagi. Itu yang saya rating 6/10. Rating berapa? 5/10. Okey guys, ni dia Capati King. Ni apa? Kambing. Kari kambing, kari ya? Kari kambing, ni kuah dia. Ni Capati King dia. So, dah makan dah? Cuba try. Capati dia lembut ke keras? Lembut. Okay, capati dia lembut. Lepas tu dia punya kari ni sedap. Kari kambing yang dekat Bukit Beruang tu. Oh, lagi sedap ya. Padu lah kan? Okay, sekarang saya cuba pula. Wih, besar guys. Ini 4 kali ganda ni. Sebab itulah nama dia King. Okay. Boleh. Boleh kan 10. Boleh. Boleh makan. Ini Capati ni. Jom makan. Daging keras sikit. Daging dia lihat sikit lah, keras sikit. Okey, ni adalah martabak ayam. Kari ayam. Martabak dalam bentuk capati. Macam mana rasa dia? Okey lah, macam martabak. Kuah ni sedap.